Pernah tak kita selalu nampak orang post 10 kilometer PB baru? Tapi kita faham tak apa maksud PB tu? Jom saya kongsikan. Satu hari, satu ilmu bersama SMT Sport. PB ni bukan peanut butter. PB bermaksud personal best dalam larian. Nak lebih ringkas, masa yang terbaik yang kita boleh capai dalam jarak yang tertentu. Kejap. Kalau korang nak beli kasut futsal, kasut bola dan kasut running, boleh datang ke SMT Sport Kuala Terengganu atau beli di TikTok Shop kami. Dapat free shipping dan ada voucher. Contohnya, kita dulu dalam jarak 10 km, kita boleh tamatkan dalam masa 52 minit. Lepas latihan yang konsisten, kita pecahkan rekod tu daripada 52 minit jadi 42 minit. Itu namanya PB kita. Tapi jangan asyik kejar PB je. Kadang kita lari santai untuk recovery pun penting juga. PB tu adalah satu achievement untuk progress kita, bukan tandanya siapa yang paling laju. So, apa personal best korang? Cuba komen dekat bawah.